Ada orang tak suka bila kita bercakap isu Melayu Islam setiap hari kerana bagi dia adalah kutukan demi kutukan. Sekejap. Sekarang ni siapa yang kutuk siapa? Sekarang ni adakah dalam video-video yang kita buat kita mengutuk orang lain? Tidak, kita hanyalah memberikan kesedaran. Kita bercakap tentang Melayu Islam, kita bercerita tentang realiti. Kita bercerita tentang kalau keadaan yang sama berulang-ulang sehingga dalam tempoh 10 tahun, apa yang akan berlaku? Keadaan ini, masalah yang ada pada hari ini, kalau kita tak buat apa-apa, kalau kita tak bercakap apa-apa tentang realiti pada hari ini, kita dah boleh baca dah apa yang akan berlaku 10 tahun lagi. Kerana kita juga sedar apa yang berlaku pada hari ini adalah hasil apa yang dah dibuat 10 tahun lepas. Jadi kita kata, kan, ramai follower saya ada yang DM saya, dia kata dia menyesal. Bila dia dah pencen baru dia rasa macam kenapalah masa aku muda, kenapalah masa aku kuat dan boleh berkhidmat, aku tak buat sesuatu untuk agama, bangsa dan negara aku. Kenapalah masa aku muda, umur 40-an, aku sibuk dengan kebahagiaan diri sendiri dan keluarga dan tak fikir bagaimana nak menyumbang sesuatu untuk umat Islam. Jadi bila kita berbicara topik ini, kalau ada yang tak suka, mungkin kena ubah perspektif bahawa kita bercakap soal survival Melayu Islam, kedudukan Melayu dan Islam. Jika kita tak bercakap pada hari ini, ia akan memberi impak yang besar pada 10 tahun lagi. Dia akan menyebabkan kita rasa macam menyesalnya lah aku lambat bertindak, menyesalnya lah aku tak bersuara sekarang ni. Kalau kita tengok dalam Al-Quran juzuk 30, tuan-puan, saya belajar di Universiti Al-Azhar bidang Usuluddin, syu'bah tafsir, pengkhususan tafsir di Universiti Al-Azhar di Kahirah, Mesir. Dalam juzuk 30 kita baca tentang isu-isu ayat-ayat Makkiyah, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang hari akhirat, dosa dan pahala, syurga dan neraka berulang-ulang kali. Kalau juzuk 30 tu, itulah ceritanya. Walaupun ada ayat-ayat madaniyah yang ada dalam juzuk 30, tetapi secara umumnya bila kita bicara tentang juzuk 30, Allah Ta'ala akan ulang banyak kali tentang isu hari akhirat, isu dosa dan pahala, isu syurga dan neraka. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak memasakkan dalam hati umat Islam ni, pasakkan dalam hati umat Islam ni ulang banyak kali sebab nak cerita tentang hari akhirat, supaya beriman dengan hari akhirat ni. Dan bila bercakap tentang hari akhirat, adakah Allah Ta'ala nak kita duduk diam sahaja, berserah sahaja semata-mata? Oh, nanti hari akhirat, bagaimana dosa kita, bagaimana pahala kita, bagaimana amalan kita, dah cukup? Adakah itu sahaja yang Allah Ta'ala nak? Allah cakap, Allah ulang banyak kali tentang hari akhirat, tentang bagaimana dunia akan hancur, manusia akan dihimpunkan, bagaimana wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup pun akan bertanya, kenapa? Apa masalah dengan kenapa mereka ditanam? Jadi situasi-situasi, gambaran-gambaran hari akhirat tu sebenarnya mengajak kita untuk bertindak, melakukan sesuatu. Dan apabila saya bercakap tentang isu Melayu Islam, saya nak masyarakat bertindak, melakukan sesuatu. Kita cakap bukan sekadar cakap kosong. Kita bercakap sebab kita nak bertindak sesuatu. Kita bersuara ni adalah salah satu tindakan. Kita nak mempengaruhi masyarakat. Kita nak mempengaruhi minda masyarakat daripada fikir kalau dalam konteks politik, ceramah politik, kutuk orang ni bodoh dan dia tak bagi solusi apa-apa. Tetapi bagi kita pada hari ini, orang yang belajar, orang yang celik, yang sedar tentang kepentingan Melayu dan Islam, kita tak melabel bodoh semata-mata. Kita cakap sekiranya UEC terus diiktiraf, kesannya sekian. Sekiranya tidak ada tindakan untuk menyatukan undi umat Islam, kesannya sekian. Kita bukan cakap kosong. Ini adalah analisis, ini adalah pemerhatian politik. Ini adalah kita bercakap dalam konteks masa depan negara kita. Dan kita bukanlah simplistik
berkata itu dan ini tanpa hujah, tanpa fakta, rasisme semata-mata. Kita ada sandaran, kita bercakap atas dasar ilmu, kita bercakap atas dasar kesedaran. Jadi tuan-puan sekalian, memang saya dah cakap banyak kali, kita akan terus bersuara mengenai Melayu dan Islam, dan kita akan pastikan isu Melayu dan Islam akan mempengaruhi keputusan PRU yang ke-16 dan juga PRU yang akan datang, sebab kita nakkan satu perubahan dalam negara kita dalam konteks orang Melayu pada hari ini. Dan ingat pesan titah Tuanku Sultan, jangan anggap seruan kesatuan Melayu sebagai seruan yang mengajak permusuhan kepada kaum lain. Kerana bagi baginda, Tuanku berkata, sekiranya orang Melayu bersatu, maka ia akan melahirkan keamanan dan kestabilan dalam negara kita pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.